Nah, jangan kita yakin sangat segala ciptaan-ciptaan baru, rekaan baru, sampai kita hijab, tak nampak kudratullah, kebesaran kuasa Allah. Itu salah. Semua Tuhan buat kelemahan belaka. Sehebat-hebat ciptaan di antara yang hebat ciptaan abad ke-21 ni, komputer. Nampak? Hebat sanggulah. Komputer ni macam-macam benda ada dalam. Macam-macam benda boleh kita buat. Allah hantar satu penyakit, virus nama dia. Jadi lawan ni virus. Nah, tak boleh nak gerak dah. Sehebat-hebat, bukan kata barang-barang hak kelas punya pun, kalau sampai waktu lemah, masuk virus, tak boleh nak gerak. Kena molek kita nak format balik, tak boleh. Itu yang Tuhan nak beri suruh mikir, hanya Allah yang sempurna. Nah, kita ambil obat kapur lah, hospital kelas. Jangan kata hot. Kelas lah, tapi jangan cara kapur gini. Semuanya lemah belaka. Tak usah kata hospital kita kuatang, hospital Los Angeles, ramai mana dah mati, pemudahan jatuh. Dah berjaya dia kabur. Kalau mati dah kabur. Nah, daripada Kuala Lumpur buat pergi ke Australia dah aku buat pergi ke Los Angeles, 40,000 bayar. $12,000, RM40,000 Malaysia. Belah. 3 hari lepas bedah, mati ayah. Dah hebat lah tu. Pernah membedah maknanya bintang-bintang filem. Bukan mu Tuhan. Nah, ikhtiar tak salah. Bukan Tuhan, manusia Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain kan Tuhan. Lemah belaka. Doktor gigi siapa dok tidur malam keliling. Sebab apa? Sakit gigi. Betul tak? Pakar badah jantung negara mati sakit jantung Kuala Lumpur tahun 80-an itu. Buat khabar. Silap tahun 80-an. Pakar bedah jantung meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Dah mu pakar jantung, mana bahan sakit jantung? Pokoknya mudah mu pakar bahagian jantung, tak mati sakit jantung. Mati rempik ke? Lenyek lagi boleh tahan kira. Tak. Mana Tuhan nak suruh mikir. Tak sempurna makhluk ni. Tak. Yang sempurna, yang tak ada salah, yang tak ada kekurangan Allah Ta'ala. Kita kalau kita nak hidup 100 tahun lagi, Tuhan tak beri, tak hidup. Tapi kalau kita sebut mati 40,000 sekali sehari pun, kalau tak sampai masih mati, tak mati kita. Nah, pagi kita wirid lepas solat subuh mati kek gi. Mati esok, mati lusa. Tak mati, tak dapat masa. Sebab itulah kita jangan takut sebut mati. Tak ada. Orang yang tak sebut mati sampai masa mati tak? Mati lah. Maknanya kalau kita ingat ke mati pun kita mati. Kita tak ingat ke mati pun kita mati juga. Jadi baik kita mati dalam keadaan ingat ke mati. Betul tak? Gitu. Tuhan saja yang menghidup. Bila Tuhan je yang menghidup, maka dialah segala-galanya yang nombor satu duduk dalam hati kita. Bila anak kita sakit, esok nak pergi hospital, malam ni kena minta kepada Allah Ta'ala dulu. Kerana Allah Akbar, kita takbir Allah Maha Besar, hak lain kecil. Dalam kita kata Allahu Akbar tu, mafhum mukhalafahnya ad-dunya asghar. Tapi yang kata gitu tak sah semayang. Dia panggil mafhum mukhalafah, kefahaman yang dapat daripada lawang bagi apa yang kita sebut. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah lah yang Maha Besar, maknanya dunia ini maha kecil. Betul tak? Dipanggil mafhum mukhalafah. Nah, biarlah sungguh bila kita kata dunia itu kecil. Bukan suruh buang dunia, maknanya Allah paling besar. Sekarang penyakit kita ni, kita mengagungkan makhluk sama macam kita juga. Sehingga dalam masa yang sama kita buang terus perintah Allah di belakang. Kita Allah lepas terus. Sunnah Rasulullah, tak heran benda Rasulullah. Puluh punya pasal. Cari makan pagi petang. Tak ada masa nak mari kuliah, nak mari apa tak ada. Nah, yang heran pergi ke Mekah tak tu. Nah, orang mengajar agama tak boleh dengar. Siapa masa pergi ke Mekah, habis. Siapa Jabal Nur tu, ranak
Ni naik utuh situ. Tak? Kalau aku pergi ke Mekah ni, pukul kat Jabal Nur, setengah kat muka utuh. Lebih kurang muka utuh jadi. Nah, nak tunjuk korang ni Mekah ni. Tak apalah, tak ada salah. Dah orang ngajar dekat rumah pergi tak? Tak pergi. Haji Marlboro. Garanti. Kalau tak kotak 14, soh 20. Sebab bila kita ni dah balik daripada Baitullah, mana kita balik ni, kalau dulu tak ke surau, sekarang ke surau dah lah. Tanda Haji Mabrur. Kalau dulu cakap bohong, sekarang tak cakap bohong dah. Kalau dulu luar pendek, sekarang luar panjang dah. Kalau dulu bini tak tutup aurat, sekarang bini pakai tudung dah. Tanda Haji Mabrur. Dia ada tanda dia. Tak? Macam rokok Marlboro, dia ada tanda. Kalau kita tutup, itu pusing bawah nampak kaki kubur dulu. Betul tak? Haji Mabrur tu ada juga. Bukan pergi tu balik Haji Mabrur. Dia ada tanda. Kalau dulu kedekut, balik ni tak kedekut dah. Haji Mabrur. Nah, ni haji berapa kali pergi haji? Oh, haji 11 kali. 8 kali kapal laut. Kapal terbang 3 kali. 2 kali. Sekali kapal selam. Duk bilang tu lah kedai kopi. Nah, tapi dada tak ada haji. Tadi semeja tu dia pergi bayar suku hari ni. 6% check out. Kedekut bunyi haji. Mananya daya pergi Mekah kalau kedekut gitu. Tak? Tu ada tanda. Jangan bergaluh. Kita haji lah kan. Tanda-tanda Tuhan terima dah haji kita. Kita tak sayang tangan kita beri makan ke orang. Bukan mahal sangat. Duduk semeja roti canai habis 6 riyal 7 riyal. Belanja orang apa salahnya? Tak? Jadi belajar tak rugi. Tak usah bimbang. Tak rugi bukan mari dengar ni kena taruh sini jang, cicing tak dibawa balik. Tak. Tak ada, balik macam asal kau. Mari sini ada jang, balik pakai jang kau. Mari bawa RM10, RM10 balik kau. Cuma kalau rasa tak kedekut, boleh RM5 dalam tabung surat. Kalau rasa kedekut, RM5. Dia gitu. Tak rugi pun. Stadium Darul Makmum, bola sepak berapa caket? Boh. RM8. Set bola tahu lah. RM8. Lama tak kena orang. Jangan marah. Apa salah orang marah? Bukan salah set bola. Asal nak semayang tak salah. Main bola, tengok bola, semayang. Jangan lupa. Tak. RM8. Dah ni. Tak kena cekek pun, mari lah. Ni 2 kali mari dah ni. 2 kali mari dah sudah ni kasi. 2 kali dah. Kali yang kedua. Tapi sakit mata ni. Bekas air gas. Faham tak? Nyanyi korang ni tembok air gas. Kawan tu dah susah bergaruk. Tak, kena kejar atas bukit betul, nusuk dalam terowong karok, macam-macam beseng. Kena pusing balik, tidur lokak, nyanyi sungguh. Kawan cuma bukan nak pergi kacau kedai orang niaga, nak bergaruk saja. Minta supaya maknanya, perhatikan beberapa perkara yang agak tidak menasabah dalam pilihan raya. Nama rumah kita, rumah alamat kita, orang lain pula boleh duduk, macam mana lagu tu. Lepas tu nak suruh cek balik. Segala daftar-daftar nama ni. Lagu tu kemudian undi pos ni siapa macam mana. Semua kalau 100 licin. Tak boleh dah. Benda-benda lagu ni. Cuma nak beritahu waktu je. Patut pakai atar lah. Air gas we minum. Coca-Cola ke apa. Ni pakai sembuh terung. Faham tak? Kita pergi malam tu kita pergi ceramah di Kepung Surat. Depan-depan mata macam bela polong belaka mata. Tu imam tu bila nyanyi sungguh. Tapi biarlah. Tiap-tiap Nabi kata kalau ada duri masuk di gari kita ni, duri kecil je. Tuhan akan kafarah dosa kita di masa lalu. Untung lah. Nampak lagi? Tak rugi, untung. Dosa kita banyak masa lalu. Siapa sini yang tak ada dosa? Cakap tangan. Mak tengok muka tak malu. Dosa belaka tak? Maka dah kena susah. Tuhan kafarah dosa. Beri pahala pula. Syarat niatnya betul. Tak? Dan kalau kita nak kira, kesusahan saudara kita lebih susah lagi.
Rumah kita walak-walak ada. Rumah saudara kita di Chechnya, di Iraq, di Palestin, di Lebanon, di Afghanistan, berlubang-lubang bekas peluru. Kita susah sana je. Sekejap. Tak ada susah-susah. Tak ada susah. Allah